Harundin tuntut negara Islam. Presiden Jati, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, mengulas kenyataan Datuk Dr. Harundin mengenai negara Islam ketika berucap di Kampung Cehulu, Cangkat Jering malam tadi. Berikut sedikit sedutan ucapan Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. DAP Kapasing bertekak dengan Harundin daripada PAS. Harundin kata nak teruskan negara Islam, nak teruskan negara Udud. Apa kata DAP? DAP kata masih lagi Kapasing kata langkah mayat aku dulu. Wahai Harundin, langkah mayat aku dulu. Sebaliknya, DAP nak jadikan Malaysia lagi 12 hari kalau mereka menang. Lagi 12 hari. Berapa hari lagi tuan-tuan dan puan? Lagi 12 hari. 5 hari bulan 5 tahun 2013. Apa nak jadi 5 hari bulan 5 tahun 2013? Mereka nak jadikan Malaysia negara sekular namanya. A secular state. Negara sekular. Apa negara sekular? Negara sekular ialah negara yang tidak berlandaskan agama. Majlis yang bermula pada jam 8.30 malam itu dengan kehadiran sekitar 800 orang berakhir pada jam 12.30 malam. Ikuti laporan khas PRU13 di www.imrnetwork.my/tv. Sekian berita IMR.